Ilham, seorang jurutera perisian muda, percaya bahawa setiap baris kod dan setiap komponen dalam sistem yang dibinanya mesti mempunyai sumber yang sahih. Sistem yang kuat dibina di atas data yang bersih. Dia sering berkata kepada rakan sekerjanya, ketelitiannya dalam mengesan setiap rujukan adalah kunci kejayaan projek-projeknya. Di luar kerjanya, Ilham juga seorang Muslim yang taat. Namun, dia sering merasa bingung. Di alam maya, maklumat agama bertebaran tanpa henti, bercanggah antara satu sama lain. Dia merasa seolah-olah sedang cuba membina jambatan dengan bahan-bahan yang tidak diketahui asal-usulnya. Ilham memutuskan untuk mencari jawapan. Dia pergi menemui Ustaz Khalil, seorang ulama yang dihormati di kampungnya. "Ustaz," katanya, "dalam kerja saya kami tidak akan pernah menggunakan komponen yang tidak disahkan. Mengapa dalam agama kita seolah-olah menerima apa sahaja tanpa mengesahkan sumbernya?" Ustaz Khalil tersenyum. "Prinsip yang kamu pegang dalam kejuruteraan adalah prinsip yang sama dalam ilmu agama," jawabnya. "Dalam hadis, kita mempunyai sanad, rantaian perawi yang menyampaikan maklumat. Ia adalah sistem pengesahan kita, Ilham." Ustaz Khalil mengambil sebuah buku lama dan membukanya. Dia menunjukkan kepada Ilham barisan nama-nama yang ditulis dengan teliti. Setiap nama ini adalah komponen dalam rantaian. Para ulama menghabiskan hidup mereka untuk memastikan setiap perawi adalah jujur dan boleh dipercayai. Ini adalah kawalan kualiti kita. Ilham merasakan pencerahan. Dia menyedari bahawa ilmu agama bukanlah sesuatu yang kabur, tetapi sebuah disiplin yang ketat, sama seperti kejuruteraan. Konsep sanad adalah seperti log audit yang teliti, yang mengesan setiap bit maklumat kembali ke sumbernya yang asal. "Maka, tugas kita adalah untuk mencari sumber yang sahih," kata Ustaz Khalil. "Jangan membina jabatan iman di atas pasir yang tidak stabil. Carilah ilmu dari mereka yang mempunyai sanad yang kuat, dari ulama yang diiktiraf." Beliau kemudian memberikan Ilham senarai buku dan nama ulama yang dipercayai. Ilham pulang ke rumah dengan hati yang lapang. Dia mula belajar, bukan hanya membaca tetapi mengesahkan. Dia menggunakan minda juruteranya untuk menyusun maklumat, membezakan antara sahih dan yang tidak, membina sistem kepercayaannya sendiri di atas dasar yang kukuh. Tidak lama kemudian, Ilham memulakan kumpulan belajar kecil dengan rakan-rakan juruteranya. Dia menjelaskan konsep sanad dan matan, menggunakan analogi litar dan kod, menjadikan ilmu agama lebih mudah difahami oleh mereka. Ilham telah berjaya membina jambatan, bukan hanya dalam kerjanya, tetapi juga dalam hidupnya. Dia membina jambatan antara ilmu moden dan tradisi Islam, membuktikan bahawa prinsip-prinsip kebenaran dan ketelitian adalah universal. Ilmu seperti kejuruteraan memerlukan ketepatan dan iman yang sahih, dibina di atas sumber yang sahih.